Saya umur 30 hingga 40, sekitar tu. Untuk pengetahuan Ustaz, rambut saya tumbuh ubang tapi jarang-jarang. Saya guna inai yang dijual di pasaran yang ada tanda halal. Warna inai yang digunakan adalah warna hitam untuk menghitamkan rambut saya agar saya nampak kemas dan selari dengan umur saya. Apakah hukum perbuatan saya ini, bolehkah jelaskan? Baik. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Maka pendapat yang jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat, sunat hukumnya orang yang beruban menghinaikan rambut ubang ni. Pendapat yang kedua mengatakan harus. Nampak? Yang terkenal sunat. Tersebut dalam kitab Sya'ri. Satu kitab tebal, lebih kurang tebal gitu, tebal Quran. Dia cara bak rambut je. Bismillah sampai ke tamat bak rambut je. Molek kitab ni. Hukumnya sunat. Kerana Nabi bila berubah, Nabi hinaikan rambut dan janggut Nabi. Cuma kita nak pergi ni warna hinai. Baik. Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat, sunat kita hinai atau harus kita hinaikan rambut atau janggut kita dengan semua warna. Warna-warna hinai lah, warna-warna rambut. Jangan bahang warna biru pula rambut. Maknanya warna hinai, warna kuning, warna merah, warna koko gelap, datang, brown ke apa, itu memang warna hinai lah. Ini pandangan ulama-ulama yang paling ramai dan muktamad. Tak boleh dengan warna hitam. Dua orang ulama mengatakan harus dengan warna hitam, iaitu dengan hinai warna hitam. Ada dua orang ulama, saya lupa nama dia. Jadi siapa yang nak amalkan, dia amal ikut taklid pendapat dua orang ni. Dia kata boleh hinai warna hitam. Sebenarnya hinai warna hitam bukan hitam beletung. Tengok jauh hitam, tapi bila tengok dekat sebenarnya warna pegang tapi gelap pegang dia tu. Macam hitam jugalah. Bukan hitam beletung gitu. Jadi hukumnya boleh. Tak ada masalah lah. Cuma jangan sebab kita buang tu tak kita nak bersegok-segok. Tu tidak disukai syarak. Sebab bila tak mari tanda putih tu, makna alamat lah tu. Bila rambut putih alamat lah. Dia ada tiap-tiap benda dia ada alamat. Jing tak ada titik, kha titik datah. Jing bawah titik bawah, ha tak ada titik, kha titik datah. Maknanya kalau rambut hitam lambat lagi alamat. Rambut putih dah lama dah tu. Makna gitu. Jadi kita kena ingat-ingat lah. Jadi kalau kita hinaikan rambut bukan kerana atas dasar mengikut sunnah, tapi kerana tak boleh duk ingat ke mati, tu tak disukai syarak lah. Jadi orang puang itu juga lah, jangan duk warnakan rambut selagi kita tak berubang. Dua syarat. Pertama berubang orang puang, yang kedua ada suami. Imam Nawawi kata fa in kana lahu zaujun, fa in kana laha zaujun, nampak, payah juzu. Maka jika ada bagi perempuan itu suami, maka harus dia hina rambut dia. Tak ada suami, tak payah hina lah. Jenis ibu tunggal. Tok laki mati dah bahan di beroya. Jadi berubang lah, tak ada hak duduk seorang situ.